tengoklah aku tak ikut kau masuk. Kau keluar balik, masuk balik. Tak adalah gerak-gerak. Ini masih biru-biru ya. You weh. You weh. Semalam hitam. Semalam 2 hari lepas hitam ni biru-biru. What in the world? Kita orang tak ni kita orang tak set langsung. Serius. Okay dah, jom. Let's go. Bye. Hello guys, welcome to Jaja. So, hari ni hari Afrina makin dekat. Tapi hari ni sebenarnya aim kita nak pergi food fest. Ada food fest dekat Tamban pula. Kat mana? Padang Evoke. Padang Evoke dekat Bukit Mentajam. So kita nak pergi sana juga. Tapi first saya nak pergi basuh kereta dulu. Walaupun sekarang ni musim hujan, tapi sebabkan kereta saya lama tak basuh, so at least basuh je lah dulu. Kalau hujan tu lantak lah kan. And then baru nak gerak pergi ada nak pergi ambil dulang hantaran, and then baru pergi food fest. Okay, so tu je lah. So sekarang nak pergi ambil Afrina. A few moments later. Dah sampai tempat hantaran Pak Dulang. Tak nampak lah guys. Tak apa lah. Guys, kita dah sampai apa nama food fest ni? Love Food Fest Tak sure lah. Love Food Fest ke apa dia Food Fest tau. Sudah sampai. Alhamdulillah jumpa parking. Sekarang ni tak tahu. Okey ke? Okey ke? Aku bawah sini sembahyang ke nak jalan jauh lagi. Tapi jalan. Tak okey ke nak pegang payung? Okey, jom. Okay. So, terpaksa berpayung lah sebab panas gila. And bawa payung siap-siap koko in case tiba hujan ke apa, kita tak tahu benda tu. Saya nak try ni lah. Dia kata benda ni viral. Taufu fa sejuk. Ada longan. Apa yang sedap bawah atas tu? Kau nak try yang tiramisu dia. Tauramisu dia. Tauramisu tu apa? Taufu fa tapi atas tu tiramisu dia punya tu. Kau tengok peminat-peminat suka dessert. Sampai sana. Cubaan beratur. Dapat lah. Diorang tak ada lagi. Macam mana? Tapi beratur je lah. Sebab saya teringin sangat nak rasa red velvet dia. Saya bajet tak nak ambil banyak ni. Kena beli air lah, dah harga. Hai. Dengar macam mereka dah start membuat kunafa tu. So maksudnya dah nak start buka. Yeay.
orang. Syahadah. Dia orang tak kena nyanyi. Nak tak ada syahadah. Syahadah lagu atas Nalizam je. Dekat dengan mic lah, susah nak borak. Macam dah nampak bertaubat dia tu. Macam nak kembali ke jalan yang benar. Tadi aku jumpa dia dekat masjid tau. Dia solat tadi depan imam. Nah, nama saya Hafizah Jamilah. Tak. Oh, tengok. Mana sebenarnya siapa solat depan? Terpaksalah kita voice over sebab suara speaker kuat berbenar. So ni Shushika guys. Saya beli yang apa nama ni, octopus ni, yang tu lah. Ni kawan saya beli. Ni saya beli kunafa. Ni kawan saya punya kunafa. Lepas tu saya beli kunafa red velvet. Yang kawan saya punya tu hazelnut. Lepas tu saya beli kunafa mango 5. And then saya beli taufufa, ada 2 jenis. Itu anda boleh dapat detail yang lalu pink lap-lap. So kalau anda rasa macam mana nak join pengesok, boleh pergi kat luar tu sedap. Jangan pergi. Sedap gila weh Shushika yang tadi tu. Saya memang suka gila lah. Kalau saya jumpa lagi Shushika, memang aku beli tu. Tapi agak pricey sikit lah. Tapi saya okey je. Sedap gila. Yang ni taufufa tiramisu. So kita buat sendiri sebab kita nak buat sendiri kan. Dia boleh je buat kan. Tapi ni sebab saya nak buat sendiri. Harga dia saya tak ingat lah korang. Tapi untuk yang taufufa tiramisu ni, bagi saya entahlah, macam saya rasa tak kena. Saya rasa kalau saya makan tiramisu cake lebih better lah. Tapi tak tahu lah, tu pendapat saya. Tak tahu lah kalau korang rasa, mungkin korang lebih suka. Mungkin taufufa tu tak kena kot sebab saya dah biasa dengan taufufa original. Tapi yang ni saya beli taufufa boba. Yang ni sedap. Sebab brown sugar kan. Memang kena lah, taufufa original memang dengan brown sugar kan, dengan gula Melaka. Tapi cumanya boba dia bukan boba yang masak tu. Kalau dapat boba masak tu kan. Tapi saya tak tahu lah, maybe ada sebab kot kenapa tak letak boba masak. Mungkin nanti dia punya taufufa tu jadi lembek ke apa ke. Tapi saya tak sure. Tapi ni sedap lah, berbaloi lah beli. Yang ni my favourite, kunafa red velvet, kunafa Aiwa. Sebab saya first time makan seumur hidup saya kunafa. Dan juga yang first time tu lah kunafa Aiwa. Yang ni kunafa mango 5, sedap juga. Dia macam masam-masam manis gitu. Tapi sedap. Tapi saya paling suka red velvet, sedap gila. Alhamdulillah. Red velvet dia sedap weh. Mangga 5 ni pun sedap juga, tapi aku lebih suka red velvet. Sedapnya. Maksudnya tak sia-sia lah aku nak cuba tu. Tak, tapi tak tahu nak makan bila ni. Kenyang dah. Sebab aku tu dah banyak. Okay lah guys, dah habis makan ni nak gerak pergi beli buah pula. Lagi kita sambung, okay? Comot ke saya? Kita patah balik. Sampai dapat tea fruit, member nak beli buah. Dari 5 bali dia belum tak pernah Tapi aku suka weh. My favourite. Oh. Aku nak beli ni lah. Nak makan. Untuk makan. Habis tu kau. Dia 5 pun ada. Dia 5 yang dah siap buka. Itu pun sengkuang ke? Macam fries. Sengkuang ke? Tapi nampak sedap lah. Sebab Itulah. rasa sempurna. Sebab dia bagi kau rojak. Itulah macam sedap macam. Lagi kita target ni. Okay. So, Afrina terbeli Shan Muscat yang premium. Tak sayang dia tak tahu. Apa banyak habis kan. Tak masuk rumah lagi.
Sabar. Okay guys, habis untuk hari ni. Alhamdulillah settle semua. Gubah semua settle. Settle lah semua. So Afina cakap tinggal pelamin dia kan apa semua. And kek pun tak jadi ambil sebab tiba-tiba dia tak dapat nak siapkan awal. So kek tu dia cakap nak lalamu je. So tak apalah. So settle lah. Saya tadi dah settle gubah. Nanti esok saya tunjuk. Okay. So esok adalah majlis pertunangan kawan saya tu, Afrina, bukan saya. Okay. So sebab itulah cerita tolong sikit dia. Sebab dia je anak perempuan kan. Dan mak dia sibuk dengan nak masak apa semua. So saya tolong dia lah sikit-sikit yang mana boleh. And so this is the end of our vlog. Jumpa in the next vlog, InsyaAllah. And thank you so much. Thank you for watching. Jangan lupa like, comment and subscribe saya, okay? Bye. Cantiklah pula lighting. Macam gitu. Oh, okay.